Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, nama saya Hamid bin Daud dari Kampung Melayu Majidi. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini, peluang ini untuk meluahkan rasa kebimbangan penduduk-penduduk Melayu Majidi atas pajakan yang tinggal 28 tahun untuk penduduk-penduduk kampung tersebut, taman tersebut memiliki tanah mereka. Sudah berkali-kali permohonan diajukan kepada YB Menteri Besar untuk menyelesaikan masalah kami, tetapi YB lari-lari, tak nak terima memorandum kami. Pada 28 hari bulan ini kami akan bermesyuarat, kami akan membuat satu resolusi keputusan. Kalau YB tak hendak bertindak atas masalah kami akan cuba mencari pihak-pihak yang boleh membantu kami. Jadi saya datang ini untuk minta bantuan kepada YB untuk melihat apakah masalah yang menyebabkan begitu susah untuk kerajaan menyerahkan tanah tersebut kepada kami. Sedangkan Teresa Ko dan Menteri Wilayah boleh berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut pada penduduk mereka. Jadi kami akan mengambil keputusan pada 28 hari bulan ini. Harap Tuan dapat memikirkan apa masalah dan kami harap Tuan dapat memberikan jaminan bahawa Tuan akan berusaha untuk pastikan tanah tersebut akan diusahakan untuk menjadi hak kekal, walaupun terpaksa bayarlah apa yang patut. Jadi kalau sekiranya perkara tersebut dapat dilaksanakan, Tuan dapat memberikan jaminan pada 28 hari bulan ini, hari Ahad petang, kami akan berusaha, kami berjanji akan berusaha untuk memastikan semua ahli-ahli persatuan kami itu untuk pastikan membuat satu usaha melalui media masa ini, menghubungi semua saudara mara mereka di 56 don di negeri Johor ini untuk beritahu mereka bahawa kami sedang dizalimi oleh kerajaan Menteri Besar Johor. UMNO selama ini tidak berbuat apa-apa untuk membantu kami, dan inilah kancil yang datang untuk membantu kami, dan sokonglah kancil kerana mereka lah yang akan menyelamatkan kami. Dan kami akan usahakan isu ini dihebahkan kepada semua saudara mara kami, sahabat handai kami di Don 56 Johor ini. Kalaupun tak menang, kami nak pastikan undi majoriti UMNO yang dapat menang itu dikurangkan. Dan matlamat kami bila PRN 15 nanti, kita akan lawan lagi supaya mereka terus kalah, Tuan. Jadi saya harap minta tolong Tuan fikirkan apa bantuan yang boleh diberikan, dan kalau boleh datang pada dalam mesyuarat itu di Hotel Seri Malaysia pada 28 hari bulan petang. Berilah apa jaminan yang boleh Tuan usahakan untuk membantu kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kedua ialah tentang soal pajakan tu, yang lain saya ingat bagi saudara Rafizi. Saya tidak ada detail tu tentang kes yang berlaku di Kampung Melayu Majidi, tapi isu tanah dulu bawah kementerian saya. Kalau di peringkat federal lah. Secara spesifik apa yang berlaku di wilayah tu yang banyak orang sebut-sebut kes Teresa Kok dan sebagainya, itu sebenarnya kes mahkamah. Sebab bila tanah itu asalnya tanah pajakan bebas, dijadikan pajakan leasehold, dia tidak dibuat menggunakan mekanisme yang betul. Maka penduduk buat cabaran di mahkamah dan akhirnya mereka berjaya. Jadi sebab itu penduduk di kawasan Teresa Kok tu berjaya. Dalam kes Kampung Melayu Majidi ni saya kena tengoklah spesifik cases dan apa yang dalam peruntukan undang-undang yang ada untuk melihat solusi yang boleh diberikan. Tapi kalau dulu pun misalnya kerajaan negeri boleh, kalau betul-betul serius, maknanya mereka boleh panjangkan semula pajakan tersebut dan sebagainya, ada mekanisme. Tapi detail saya kena tengoklah untuk dan mungkin kalau betul relevan kita boleh tengok sebagai salah satu isu untuk pilihan negeri ini. Terima kasih. Soalan kedua Bang Hamid daripada Kampung Melayu Majidi kan. Saya memang dah dimaklumkan sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku di Kampung Melayu Majidi pasal pajakan tanah. Jadi insya-Allah sebelum pun 28 Jun tu saya akan turun untuk jumpa kawan-kawan di Kampung Melayu Majidi. Memang betul, saya tak tahu latar belakang, saya akan cuba dapatkan latar belakang semua. Memang betul, saya
ni orang biasa, kami tak ada jawatan apa-apa. Tapi saya ada satu kelebihan. Mulut saya besar nak mampus. Saya yakin Abang Hamid, bila kami mula bercakap, kerajaan negeri akan kena jawab. Sama ada dia akan selesaikan ke tidak, kita akan terus bawa isu itu. Tapi saya ingat bila kami mula bercakap, UMNO Johor tidak akan lari dan sembunyi. Dia terpaksa berdepan. Jadi kita mulakan dengan yang itu dulu. Nanti kawan-kawan kita, saya memang dah tahu abang akan tanya soalan ini. Saya memang dah cuba dapatkan maklumat. Nanti mereka akan susun untuk saya turun dan berjumpa dengan penduduk-penduduk dengan jawatan kuasa Abang Hamid. Dan insyaAllah we'll see how it goes from there. Tapi saya yakin dia akan jadi berita-berita yang akan dilaporkan. Bila jadi berita dilaporkan, nak tak nak Menteri Besar, ahli politik terpaksa jawab.